Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berselawat ke atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat dan jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat teruskan lagi pengajian kitab kita 500 sunat-sunat solat. InsyaAllah sebelum kita mulakan bacaan kitab kita ini, saya ambil satu ayat daripada ayat Quran yang telah dibacakan oleh imam kita tadi dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang bermaksud barang siapa mahukan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mahukan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Shadaqallahul azim. Asy-Syura ayat 20. Ini peringatan bagi kita sebagai orang Islam yang kita mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kita carilah jalan untuk menjadikan keuntungan kita, mencarilah keridaan, carilah jalan untuk membawa kepada kita kepada keuntungan hari akhirat. Maka Allah kata di sini, siapa yang cari akan perkara akhirat, cari bekalan akhirat, dia akan dapat kedua-duanya, dunia dan akhirat. Dan siapa hanya mencari dunia sahaja dan meremeh-remehkan perkara akhirat, maka dia akan hanya dapat sebahagian sahaja daripada dunia dan tidak akan dapat. Dia cari dunia, hanya dapat sebahagian sahaja dunia, dan akhirat dia tak dapat. Ni janji Allah. Ini Allah nasihat kepada kita supaya dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita hidup, setiap hari kita dijagakan oleh Allah Ta'ala, setiap pagi dan setiap malam kita ditidurkan semula oleh Allah Ta'ala. Maka kena ingat, tujuan kita adalah untuk mencari, matlamat kita adalah untuk mencari redha dan keampunan daripada Allah. Ini matlamat tujuan hidup orang Islam yang beriman kepada Allah. Bukan hanya semata-mata pagi berusaha keras mencari habuan dunia sampai kita lupa kepada habuan akhirat, iaitu kita sentiasa
mohon ampun kepada Allah, mendirikan solat, jaga batasan-batasan yang telah disyaratkan, yang telah disusukan oleh Islam, maka kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Muslimin muslimat hari ini banyak takut kita jauh daripada akhirat, sehingga kita terlalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar dunia sehingga kita tinggalkan perintah Allah, sehingga kita buat perkara maksiat. Kejar dunia sehingga kita tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sanggup lakukan maksiat, sehingga sanggup kalau perempuannya mendedahkan aurat, sehingga sanggup melawan perintah Allah, sehingga sanggup menjauhkan diri daripada agama Islam, hingga malu nak sebut tentang agama Islam. Ini bahaya. Kita cari urusan dunia sehingga kita tinggalkan akhirat. Allah kata sebahagian Allah akan bagi, tapi dia tidak akan mendapat keuntungan di akhirat kelak. Ini iman kita pada beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada Allah Ta'ala yang akan menghukumkan kita selepas kita mati nanti. Muslimin muslimat, maka setiap hari kita disuruh jaga iman kita. Rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya qada dan qadar. Semua ini dapat membentengkan diri kita daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Ustaz Naim Sa'dan baru ni bagi kuliah, bagi forum pada kita ni, saya tengok ayat dia kata, dekat kita ni semua syurga, keliling kita ni syurga, adik-beradik kita syurga, kawan-kawan kita syurga, orang yang tak buat baik tu syurga. Ada 3. Jadi kehidupan kita bila celik mata nampak semua syurga. Maksud macam mana? Anak kita apa yang dia buat baik dapat syurga, 1. Ataupun kita sendiri yang buat baik, orang lain ikut, syurga, nombor 2. Dapat kebaikan sambung pada akhirat. Ataupun dia buat tak baik, kita tengok oleh kerana dia buat tak baik, Allah nak membetulkan diri kita jangan buat benda tak baik itu. Kita pun perlu syurga, dia pun mendapat manfaat. Ini Ustaz Naim Sa'dan kata itu. Jadi benda ni akan menenangkan hati kita, menjauhkan kita daripada sangkaan buruk. Jadi bila kita celik mata pagilah kerja ke pergi mana, keliling kita nampak syurga. Syurga tu apa dia? Benda yang baik, sangka baik. Sama ada orang tu buat baik ke, ataupun kita tak sedar kita telah buat baik, orang tu ikut kita, dapat pahala. Ataupun orang tu buat baik, kita ikut cara orang tu, kita pun dapat pahala, dia dapat pahala. Ataupun orang tu tak buat tak baik, oleh kerana dia tak buat baik, tak mestinya dia tu ke tempat neraka, tidak, kita tak tahu penghujungnya. Oleh kerana dia tak buat tak baik, menjadikan sikap kita pun tak akan jadi buat tak baik macam dia. Kita pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan bila kita nakkan carikan ketenangan akhirat, Allah akan datangkan, Allah akan memudahkan sampaikan kepada jalan akhirat itu insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Taala, dalam solat, sebelum kita masuk bab 500 sunat-sunat solat ni, ulama kata nak tanda khusyuk solat ni ada 3 tempat. Kalau kita tak dapat semua 3 tempat ni kita kena ingat. Yang pertama, ketika mana kita baca doa iftitah, kalau kita sempat lah rakaat pertama doa iftitah, waktu ayat kita baca wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajah tu aku hadapkan, wajhiya lillazi, wajahku kepada siapa? Kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Waktu tu kita hadirkan dalam hati kita, kedainya kita ni, wajah tu aku hadapkan, wajah tu wajhiya, wajahku kepada siapa? Lillazi, yang telah menciptakan, fataras samawat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Samawat langit, wal ard bumi. Jadi kita bila baca tu, maka diri kita akan rasa kedil, hina. Jangan kita lebih berlebihan di dalam dunia ini. Itu satu tempat yang pertama, ketika mana kita baca ayat wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku lillazi, kepada Tuhan yang telah menciptakan fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ketika mana kita membaca ataupun kita mendengar perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah kami sembah wahai Allah, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan.
Kerana apa? Kerana dekat dunia ni tidak ada lain, bukan kita sebagai orang Islam apa-apa pun, kepada Allah sahaja yang kita sembah, kita percaya, kita mengakui, kita tempat kita memohon. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Kita mengadu boleh lah, mengadu kawan kita sakit tu sakit ni, itu sekadar untuk melepaskan keadaan semula jadi kita melepaskan kerisauan kita sakit ni. Tapi jangan lupa yang utama sekali adalah iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami memohon pertolongan dari segi apa pun. Itu tempat yang kedua bila melalui ayat ni. Kita tak boleh khusyuk semua, kita khusyuk pada salah satu dari 3 ayat ni. Yang pertama tadi wajah tu waktu ayat doa iftitah, yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga waktu ketika mana kita memberi tasyahud akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Mesti hadirkan apa? Hadirkan hati kita. Kita telah memberi salam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Hadirkan diri kita, jiwa kita, diri kita ni, roh kita ni kepada assalamu alayka. Salam sejahtera ke atas kau wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam begitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah, ketika mana lalu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu tu kita disunatkan untuk kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, diulang sampai kita keluar daripada raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita melalui makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelah makam Nabi kita akan memberi salam kepada assalamualaikum, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Umar. Dua sahabat Nabi di makam Nabi, dan seorang lagi sahabat Nabi adalah di kuburan Baqi', Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi 3 tempat ni apabila kita membaca, maka hadirkan, khusyukkan ketika mana kita fahamkan bacaan kita itu, supaya kita tak boleh khusyuk ke semua tempat. Bila sampai bacaan ini, hadirkan diri kita untuk kita jadi bacaan jadi khusyuk, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada nombor yang ke-99 dari 500 sunat-sunat solat. 99 al-israru fi baqiyas salawat. Al-israru fi baqiyas salawat, memperlahankan suara pada solat-solat yang lain. Di sini sebelum ni kita dah terangkan untuk bacaan yang kita kena kuatkan, sama ada lelaki atau perempuan, ketika mana solat 2 rakaat solat subuh, sama ada kita solat sendiri ataupun solat berjemaah, imam kena baca kuat. Kalau solat sendiri kita kena baca kuat. Perempuan kalau solat sendiri ataupun perempuan solat berjemaah dengan perempuan kena baca kuat, kecuali perempuan tu di sekelilingnya ada orang yang bukan mahramnya, maka dia kena membaca keadaan perlahan. Bila baca kuat, 2 rakaat subuh pertama, 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak, solat Jumaat, solat 2 hari raya, solat istisqa, solat gerhana, dan juga solat tarawih serta solat witir selepas solat tarawih. Ini solat 2 rakaat ini kena baca dengan bacaan yang kuat. Adapun witir bukan dalam waktu tarawih, waktu solat sunat lain macam sekarang ni, maka tak disunatkan untuk kita membaca kuat bacaan, iaitu bacaan waktu bacaan surah Fatihah dan juga surah yang selepas surah Fatihah. Di hari ini yang ke-99 ni al-israru fi baqis salawat, memperlahankan suara pada solat-solat yang lain. Apa dia? Iaitu pada rakaat-rakaat yang lain. Selain pada solat yang disebut tadi, maka kita baca perlahan, sekadar untuk dengar kita saja. Macam contoh kita solat sunat ba'diyah maghrib, solat qabliyah isyak, solat ba'da isyak, cukup perlahan untuk suara kita sahaja. Membaca keadaan suara perlahan, hanya dengar di telinga kita saja. Ke-100 at-tawassutu bainal israri wal jahri fi nawafilil lailil mutlaqah, sederhana antara bacaan perlahan dan nyaring di dalam solat sunat malam secara mutlak. Tadi memperlahankan suara, sekarang kita masuk waktu malam. Waktu kita bangun solat malam, kita sederhanakan bacaan kita antara perlahan dan nyaring, sederhanakan.
Sebab apa? Waktu malam ni waktu yang sunyi, waktu orang tidur. Bila kita baca keadaan sederhana, taklah perlahan, taklah kuat, dia akan menimbulkan rasa kita khusyuk kita kepada Allah, menimbulkan rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak boleh kuat pula, terlalu kuat nanti akan mengganggu pula orang yang tidur. Terlalu kuat pula akan jadi orang lain akan terganggu. Maka waktu inilah kita baca keadaan yang boleh rasakan dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Bacaan nyaring macam mana? Didengari oleh orang sekeliling. Kalau bacaan perlahan, didengari oleh telinga sendiri. Bacaan sederhana, pertengahan antara keduanya. Jadi waktu malam ni, waktu orang bangun solat tahajud, kau dia datang masjid ke, kat mana-mana lah, kat rumah dia ke, maka pertengahan di antara keduanya, tak kuat dan tidak perlahan. Kerana apa? Kerana kita bacaan macam ni. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang tahu kontrol suara kita, dia akan mendatangkan kekhusyukan kita ketika mana kita dalam solat. 101, berdiri ketika solat sunat. Ni sunat. Kenapa disebut berdiri? Al-qiyamu fin nafilati, maksudnya berdiri ketika solat sunat. Adapun solat fardu wajib berdiri apabila mampu. Solat sunat ni disebut dalam kitab ni berdiri ketika solat sunat. Sebab apa disebut macam ni? Sebab harus solat sunat secara duduk, secara ijma'. Sama ada ia mampu ataupun tidak, dia boleh solat sunat secara duduk. Pada solat sunat rawatib atau lainnya, akan tetapi pahalanya adalah setengah dari orang yang solat berdiri, sedangkan ia mampu berdiri. Maksudnya lepas ni nak solat sunat qabliyah isyak 2 rakaat, malah main duduk orang bersila, duduk. Yang penting cukup rukun Boleh waktu sujud kan. Kalau tak boleh sujud, nak sujud separuh. Boleh solat sunat. Ya. Solat sunat terkursi pun boleh, nak duduk sila, nak duduk terkursi, nama pun duduk, tapi pahala dia tak sama dengan seperti mana pahala solat sunat secara berdiri. Tapi solat wajib, solat fardu, subuh, zuhur, maghrib, asar, isyak, ini kena wajib diri kalau bila mampu. Kalau tak mampu, maka dibenarkan dia untuk keadaan macam mana dia boleh nak solat secara duduk. Bukan saja solat duduk. Bila tuan-tuan tengok, oh dia ni solat sunat, pandai-pandai pula solat sunat. Tak, pandai-pandai solat duduk. Solat sunat, solatlah sampai nak kebas kaki pun. Tapi kebas kaki kita pula kena diri kan. Jadi di kata sini harus solat sunat, cuma pahalanya tak samalah dengan orang yang solat sunat secara berdiri. Lepas ni tuan-tuan rasa nak sembahyang solat sunat duduk, buatlah. Malam-malam rasa letih lah, aku nak baca Quran 1 juzuk ni, nak solat sunat, nak baca Quran, letak papan rehal depan tu, solat duduk, buka Quran, baca. Nak kali, gerak tangan ni. Gerakan yang bukan berulang kali dibolehkan, jangan berulang kali, nanti batal solat. Kali baca, sambung lagi, letak balik, sambung lagi. Ni solat macam ni, saya duduk je ni. Contoh, Allahu Akbar, wal muhsanatu minan nas, habis baca, sambung lagi sampai 1 juzuk, Allahu Akbar. Solat sunat atas kursi. Atas kursi kan, waktu maksudnya kita sujud tak habis. Kita sujud macam orang sakit, tapi pahala dia tak samalah macam pahala orang solat sunat berdiri. Cuma pahala tetap dapat daripada kita tak buat langsung kan. Daripada tak buat langsung, kita usaha kurang-kurangnya ada solat sunat, boleh solat sunat duduk. Lepas ni jangan rasa tengok tok-tok sembahyang kenapa solat sunat duduk. Sebab antaranya dibolehkan solat sunat duduk. Tak kira solat sunat apa pun, qabliyah maghrib ke, ba'da maghrib ke, ba'da isyak ke, buatlah, tak ada masalah. Yang ke-102, ay yaqra'a qisaril mufassalin fil maghribi, membaca surah yang pendek ketika solat maghrib. Disunatkan membaca surah yang pendek ketika solat maghrib. Dalam kitab ini sebut, iaitu bermula dari surah Duha sehingga surah An-Nas. Kenapa perlu pendekkan bacaan ketika maghrib, ketika solat maghrib? Ini kerana waktunya singkat, maka bersesuaian ia dibaca pendek. Tapi dengan syarat mengikut tertib lah. Maksudnya rakaat pertama baca surah Duha, rakaat kedua selepas surah Duha surah Al-Insyirah, Al-Syarhi, boleh baca. Dengan solat
pertama surah Al-Insyirah, lepas tu naik surah An-Naba pula rakaat kedua. Itu dah tak ikut tertib. Walaupun tak batalkan solat, tapi dia jadi makruh. Jadi solat maghrib ni antara solat daripada surah Duha sampai surah An-Nas dengan syarat mengikut tertib. Tapi kalau nak baca surah Al-Quran, bacalah, tak ada masalah. Ini panduan yang dikatakan untuk mendapat sunat-sunat di dalam solat. Nak baca macam tadi memang kita baca surah tadi, tak ada masalah, baca semua. Itu boleh kita dapat pahala pula. Kita dengar yang makmum ni mendengar bacaan dalam Quran, itu dia boleh baca, imam boleh baca. Ni bagi kita yang biasa-biasa ni, nak baca mentaati Al-Quran, kita baca surah yang kita ingat tadi, sesuai dengan yang surah kita ingat. Surah Ikhlas, surah Al-Falaq, kita buatlah itu, baca ketika solat maghrib. Jangan waktu solat maghrib bantai surah Baqarah, bantai surah Baqarah sampai isyak lah. Tu jadi tak diharuskanlah waktu tu, ya. Sebab kerana waktu maghrib ni waktu yang singkat. 103 ay yaqra'al munfaridu wa imamu mahsurina radu bitawili bitiwali al-mufassali fi subhi wa zuhri. Orang yang solat sendirian dan imam yang terbatas dengan makmum yang meridai untuk memanjangkan bacaan dengan bacaan surah yang panjang ketika subuh dan zuhur. Ini waktu subuh dan zuhur, dengan syarat makmum tu redha. Makmum tu tak jadi masalah kalau imam tu nak baca panjang waktu dua solat ni, iaitu bermula dari surah Al-Hujurat sehingga surah An-Naba. Al-Hujurat sehingga surah An-Naba. Sebahagian pula mengatakan sehingga surah Abasa. Surah Al-Hujurat ni juzuk yang juzuk yang dah akhir-akhir, juzuk 28-29 sampai ke surah An-Naba. Hikmah memanjangkan bacaan pada solat subuh ialah kerana waktunya panjang dan solatnya hanya 2 rakaat. Maka sesuailah dipanjangkan. Juga sebagai menggantikan waktu yang agak panjang tidak mendengar Al-Quran kerana tidur di malam hari. Begitu juga ketika solat zuhur, bacaannya hampir panjang seperti subuh. Ini baru kita dengar, tapi kita ikut kesesuaian. Nanti dia tengah depan ni. Namun pendapat muktamad ialah bacaan ketika solat zuhur adalah sederhana panjang, seumpama solat asar dan isyak. Keadaan untuk memanjangkan solat ini adalah bergantung kepada makmum yang sudah kebiasaan solat di situ, sama ada mereka redha, izin atau untuk tidak untuk memanjangkan bacaan. Tengoklah, kalau masjid kita ni seperti masjid tepi jalan, orang singgah, maka tak perlulah kita nak baca panjang. Waktu solat zuhur, utamanya waktu subuh, kan orang kadang nak ni, kita baca sekadar untuk fadilat solat lah. Kalau kita baca panjang, menyebabkan ada makmum yang tergesa-gesa, terkejar-kejar, lagi makmum nak dapat pahala berjamaah, kali tak, makmum tu dah tak solat dah situ. Sedangkan boleh solat sama-sama, kita baca panjang. Tapi kalau kita duduk di kampung pedalaman, memang contoh memang dalam, memang tak ada pun orang lalu, memang kita jemaah situ memang dah tahu dah, bacalah panjang nak dapat fadilat bacaan di dalam Al-Quran, fadilat bacaan Quran di dalam solat tu. Contoh kalau kita balik kampung lah, kampung-kampung macam abang tu kat Kedah Jitra, kampung orang tak lalu pun memang masjid tu subuh dalam, baca nak baca panjang, waktu tu lah kita nak ambil fadilat kita membaca Quran di dalam solat. 104 ay yaqra'al munfaridu wa imamu man marra bi awsatil mufassali fil asri wal isya. Orang yang solat sendirian dan imam yang makmum redha kepadanya dengan bacaan yang panjang untuk membaca surah yang pertengahan panjang pada solat asar dan isya. Ini macam saya sebut tadilah, ini semua perkara-perkara sunat, iaitu bermula dari surah An-Naba dan surah Abasa sehingga surah Ad-Duha. Ni imam boleh baca bermula pada surah An-Naba, iaitu amma yatasaalun tadi, amma yatasaalun sampai surah ataupun surah Abasa wa Tawalla sehingga surah Duha. Tu bacaan waktu solat asar dan juga solat isyak. Tapi kalau dia tak menghafal, ikut hafal surah yang biasa baca lah. Ini perkara-perkara sunat yang patut kita buat. Sebab bacaan-bacaan surah tu dia ada masa yang telah ditetapkan, dia dah ada tempoh dia. 105 qira'atus suwaril matlubati fi ba'dil halas
membaca surah-surah yang dituntut pada sebahagian keadaan tertentu. Ini surah-surah yang sebagaimana kita maklumkan sebelum ini, surah yang Nabi selalu baca keadaan tertentu, seperti solat Jumaat. Dalam solat Jumaat, dalam hadis sebut dibaca suratul Jumaah dan juga Al-Munafiqun. Rakaat pertama surah Jumaah dan rakaat yang kedua surah Munafiqun. Ni bagi orang yang mampu baca, tak mampu tak perlulah kan. Tapi kalau dia buat ni, dia dapat pahala sunnah Nabi SAW. Nabi baca surah Jumaah rakaat pertama dan juga Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Dan juga solat Jumaat dan juga solat 2 hari raya boleh juga dibaca pada surah Al-A'la pada hari Jumaat, solat Jumaat juga, dan ditambah dengan solat hari raya, 2 hari raya. Rakaat pertama baca suratul A'la dan rakaat kedua dibaca surah Al-Ghashiyah, bertepatan dengan keadaan hari itu, hari berkenaan dengan hari Jumaat dan juga berkenaan dengan hari 2 hari raya. Ketiga, ini tuntutan-tuntutan surah yang kita patut bacalah, yang keadaan yang telah disebut dalam hadis. Subuh pagi Jumaat, surah Sajadah dan juga surah Insan. Rakaat pertama surah Sajadah dan juga rakaat kedua surah Insan. Jadi alhamdulillah masjid kita, Ustaz Ngabadi tak pernah tinggal surah Sajadah, kita selalu baca. Cuma ada masa kadang Ustaz Ngabadi baca surah Insan. Kalau waktu tu waktu yang panjang, waktu cuti orang tak ni, waktu subuh masuk awal, kadang-kadang Ustaz Ngabadi masuk surah Al-Insan. Alhamdulillah kita dapat pahala sunnah imam baca. Kalau kita nak baca, kita jadi sendiri pun, kita solat sendiri pun disunatkan baca yang kita sebut tadi. Solat Jumaat kita tak boleh solat sendiri, itu wajib baca dengan solat jamaah. Ni solat subuh ni, mungkin kita solat di rumah, kita terlewat baca surah Sajadah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Insan. Ni disebut dalam Sahih Muslim. Dan yang keempat, 2 rakaat sunat subuh dan solat maghrib. 2 rakaat sunat subuh dan solat maghrib malam Jumaat dibaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ketika mana 2 rakaat solat sunat subuh, waktu tuan-tuan kita datang pagi tu, sebelum kita solat subuh, waktu tu kita solat sunat subuh, solat fajar, kita disunatkan membaca surah Al-Kafirun yang rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kalau kita tak baca surah, boleh juga, tapi tak dapatlah pahala sunat. Kita baca surah Fatihah aja waktu solat sunat tu, tak apalah, sekadar kita baca, kita dapat yang tu. Dan juga solat maghrib malam Jumaat. Bila hari Khamis malam Jumaat, solat maghrib waktu tu kita disunatkan untuk baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Solat maghrib pada malam Jumaat. Ni kalau ingat nanti baca kan. Ni kita sebut, mudah-mudahan ni disebut dalam Sahih Muslim. Bila kita baca ni, kita dapat pahala sunat kan. Esok hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis nanti waktu maghrib tu, mungkinlah kita solat maghrib jemaah kat rumah, kita baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tiap-tiap pagi subuh, sebelum solat subuh, kita solat sunat, baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan kitab lain sebut, rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Alam Tarokai. Alam bi alam, dia akan selamat daripada penyakit. Siapa yang baca man qara'a alam bi alam, siapa yang baca surah Alam Tarokai, Alam Nashrah pada rakaat pertama dengan rakaat kedua surah Alam Tarokai Al-Fil, maka dia akan selamat. Selamat macam mana? Selamat di dunia dan juga selamat akhirat. Itu ulama sebut. Nak baca, tak nak baca pun tak ada masalah. Bila? Waktu solat sunat subuh. Sama ada 2 rakaat tadi, saya ulang balik supaya jelas. Sama ada kita baca Al-Kafirun ataupun Al-Ikhlas, ataupun kita baca surah Al-Insyirah dan juga surah Al-Fil. Ke-106, menjaga tuntutan tersebut, al-muhafazatu alaiha. Menjaga tuntutan apa? Tuntutan yang disebut tadi, tuntutan untuk membaca surah-surah yang dituntut oleh hadis Nabi SAW tadi. Dan pandangan yang mengatakan hendaklah meninggalkan tuntutan ini pada sebahagian waktu. Ada orang berpandangan, kalau kita duduk baca tiap pagi Jumaat, dia khawatir takut orang awam ni menganggap ia wajib. Sebab tiap pagi Jumaat kita baca surah As-Sajadah. Dia adalah pandangan yang bercanggah dengan bercanggah dengan amalan yang hadis Nabi yang Nabi buat, dan akan melazimi meninggalkan banyak sunnah. Kalau kita berpandangan
Janganlah baca surah Sajadah, minggu depan kita selang-seli pula baca surah Kahfi. Dia takut orang awam rasa wajib, maka pandangan macam ni pandangan yang bercanggah. Sebab apa? Takut lama kelamaan orang awam akan melazimi, akan meninggalkan perkara sunnah tadi. Jadi kita teruskanlah. Alhamdulillah majlis kita ni tak terlepas. Setiap kali hari Jumaat Ustaz Ngabadi, kalau ada Ustaz Ngabadi akan bawa. Kalau Ustaz Ngabadi tak sihat, Ustaz lain datang pun akan bawa surah As-Sajadah. Ini dapat kita memperbanyakkan sunnah ketika mana kita solat. Adapun kalau kita di rumah pun boleh buat. 107 qat'us suwari ghairil muayyanati wal ityanu bil muayyanah. Disunatkan meninggalkan surah yang tidak digalakkan dan membaca surah yang digalakkan. Macam mana? Iaitu jika sudah mula membaca surah yang tidak digalakkan membaca, sekalipun terlupa, maka sunat memberhentikannya dan membaca surah yang digalakkan. Apa yang saya sebut tadi lah. Kalau dia teringat, asalnya baca surah Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil, tapi macam mana tu dia lupa hari Jumaat, elok dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kena baca surah Sajadah. Disunatkan untuk dia berhenti dan membaca surah Alif Lam Mim Tanzil tadi. Ni yang dia katakan ni. Kalau kita tahu, kita boleh buat. Tapi kalau jemaah tak belajar, kenapa imam ni berhenti tiba-tiba tukar? Tiba-tiba dia teringat balik, dia boleh baca surah yang disunatkan tadi tu. Macam saya kata tadi, surah Al-Jumu'ah, juga surah Munafiqun, surah Al-A'la, surah Wasyiyah. Ni kita dibaca di dalam solat-solat yang disebutkan tadi. Sunat-sunat berkaitan ayat yang dibaca. Sunat-sunat berkaitan ayat yang dibaca. Ni dalam solat. Kita dah habis dah bab-bab ni. Sekarang ni kita nak tengok pula sunat-sunat berkaitan ayat yang kita baca tu. Ke 108. At-tadabburu wat-tafahhumu ma'anil qiraati. Mentadabbur dan memahami makna bacaan. Disunatkan untuk kita waktu sama ada kita solat seorang diri ataupun secara jemaah, disunatkan kita untuk mentadabbur dan cuba memahami makna ayat Quran, terutama sekali lebih-lebih lagi pada bacaan suratul Fatihah. Tadabbur itu pada keseluruhan bacaan, iaitu secara ijmali umum, bukanlah secara terperinci. Jika secara terperinci seperti mengerti tentang perbahasan nahwu, tafsir ketika solat, maka hukumnya makruh. Kita duk bincang pasal nahwu, kenapa baris nahwu dibaca ni apa, dibaca baris domah, baca baris kasrah, itu tak perlu. Tapi yang kita disunatkan adalah cara ijmali makna Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita tahu macam mana pemurah Allah, macam mana penyayang Allah, cukup sekadar itu. Tak perlu kita nak terperinci dengan kenapa diletak baris Rahman, baris bawah tak payah. Apabila memulakan bacaan, maka digalakkan untuk khusyuk, tadabbur dan khuduk, merendah diri, kerana ia adalah tuntutan sebenar. Dengan inilah akan lebih tenang dan dapat menyari hati pembaca, sama ada imam yang baca ataupun makmum yang mendengar. Kita cuba memahami dan mentadabbur makna bacaan. Tak perlu kita nak ingat banyak-banyak, cukup surah Fatihah. Nak ingat satu surah Fatihah, cukup ayat satu hari ni, satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cukup, tiap hari kita ulang. Bila setiap orang baca kita ingat, setiap imam baca kita ingat, ataupun kita sendiri baca kita ingat. Ingat Allah bersifat Rahman, ingat Allah bersifat Rahim, maka hati kita akan penyayang Allah kepada orang yang beriman. Hati kita akan dekat dengan Allah. Rahman Allah, Allah bagi pada semua, tak kira orang tu kafir tak kafir. Rahman Allah, Pemurah Allah, Allah bagi semua. Jadi sangkaan kita nak disuruh bersangkaan baik dengan semua makhluk Allah Ta'ala. Ini akan jadikan kita lebih rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 109. At-tarayyusu fil qiraati, tenang ketika bacaan. Maksudnya waktu kita baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran ni, baca dengan sebutan haraf, sebutan satu huruf. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim, baca dengan jelas sifat huruf, makhraj huruf sekadar yang kita mampu. Jangan terlalu cepat sampai kita pun tak faham.
Sampai kita tak faham, jadi tak ada kurang dah pahala sunat tu. Tenang ketika mana kita baca, tenang ketika bacaan. Ke 110, tartilul qiraati, membaca dengan tartil, iaitu bacaan dengan tenang dengan menjaga hukum tajwid. Warattilil Quran tartila. Dalam Quran sebut kita meraihkan segala hukum tajwid. Ada juga orang yang baca tenang, baca cantik dah, tapi tajwid habis tak, panjang pendeknya habis, tak kena. Hafal cantik dah, baca dengar macam sedap, tapi tajwid habis, tunggang terbalik. Ini pun dapat merosakkan bacaan kita. Jadi bacaan dengan tenang dan menjaga hukum tajwid. Makruh membaca dengan bacaan yang terlalu laju, yang disebut sebagai al-haz. Bacaan tartil adalah sunat untuk mentadabbur kerana ia lebih hampir kepada mengagungkan dan lebih memberi kesan pada hati. Kerana itu ia disunatkan, lebih dituntut kepada orang yang bukan Arab membaca dengan tartil bagi yang tidak memahami maknanya. Maksud kita orang bukan Arab baca tartil, kita nak tiru macam Sayyid Sudais, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Kita tak tahu apa makna dengan berhentinya dengan pendeknya, sudah habis semua, kita langgar. Lebih baik kita baca kadang macam mana kita mengaji kampung. Itu apa ustaz-ustaz kita mengajar tu dah elok dah dengan tajwid dan sebagainya. Kita baca tu pun dah dapat pahala. Sebenarnya kita dah baca dapat pahala. Quran ni sama ada kita dengar dapat pahala, baca pun dapat pahala, tak baca lihat pun saja pun dah dapat pahala. Seterusnya ke 111. Ini bab tentang fadilat selepas mana kita mendengar setiap ini akan diuraikan sampai 100 lebih ni. Setiap bacaan kita dengar tu, kita boleh baca doa-doa yang disunatkan kita baca. Bermula 111 ini, su'adur rahmah inda qiraati ayatin rahmatin binahwi wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ketika mana kita memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat, umpama doa di atas, ketika mana sampai ayat rahmat, contoh kita dengar baca tentang ayat rahmat tadi, ayat kasih sayang, ayat yang Allah memberi rahmat, Allah memberi syurga, contoh ayat syurga seperti uiddat lil muttaqin, Allah menjanjikan bagi orang beriman, bagi orang yang bertakwa tu adalah syurga. Maka kita disunatkan untuk berhenti bacaan tu dan kita baca doa, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mengasihani. Sama ada yang membaca tu berhenti ataupun kita yang mendengar baca doa. Ketika mana ayat rahmat, kita dengar ayat syurga, tentang ayat syurga, ayat-ayat nikmat, ayat yang beri kasih rahmat Allah, kita baca Rabbighfir warham. Ataupun kita habis tak ingat, Rabbighfirli warhamni, cukup baca waktu bila baca dalam sembahyang ni, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Di dalam solat ataupun di luar solat. Imam tengah baca tadi, contoh saya baca tadi apa ni, uiddat lil muttaqin, Allah janjikan disediakan tempat bagi orang bertakwa tu syurga. Dalam hati kita ataupun mulut kita baca slow lah, Rabbighfir warham ataupun Rabbighfirli warhamni, cukup dua doa. Kita doa supaya Allah ampunkan kita dan Allah rahmati kita. Ini boleh, disunatkan baca. Sebab apa? Galakan ini adalah supaya dapat berinteraksi dengan Quran agar memberi kesan pada hati pembacanya. Sama ada yang mendengar ataupun yang membaca, kita berhenti, kemudian kita sambunglah balik ayat seterusnya. 112, al-isti'adzatu inda qiraati ayatin azabin binahwin Allahumma ajirni minan nar. Ni membaca ayat meminta perlindungan seperti di atas ketika mana ayat azab dibaca. Ketika mana kita dengar ayat azab tentang neraka, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, kita doa lah. Berhenti pada penghujung ayat tu, kita waktu dia berhenti ayat tu, kita baca Allahumma ajirni minan nar, ataupun apa yang kita ingat lah. Allahumma inni a'udzubika minan, Allahumma inni as'aluka minal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca. Waktu bila ni? Saya ulang balik.
sama ada ketika dalam solat ataupun di luar solat. Yang ni kita dah biasa baca waktu maghrib, waktu subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada api neraka. Allahumma ajirni, aku minta lindung ya Allah daripada api neraka. Apabila kita mendengar orang membaca ataupun siapa-siapa yang baca ataupun kita yang baca ayat tentang azab. Lepas ni kita boleh amalkan insya-Allah. Jam pun dah telah masuk waktu isyak. Kita sambung seterusnya akan datang pada sunat-sunat berkaitan ayat yang akan dibaca selepasnya, yang disebut nanti insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.